Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya cuti tahun baru Cina ni, ya, tahun 2026 bulan 2, aku sebelum bulan puasa ni lah. Jadi aku nak masuk satu rakit dekat area Kampung Cahaya Baru. Ya. Aku dekat dengan Sungai Layang lah, iaitu rakit biru. Rakit biru ni belakang aku dia ada signboard ni. Alright. Jadi aku akan teruskan misi aku hari ni untuk memburu lauk untuk bulan puasa. Okey, apa-apa nanti aku akan update di rumah rakit, geng. Alright. Okey, baik geng. Aku dah sampai dah ke rakit biru Sungai Layang, ya. Untuk pengetahuan korang, rakit biru Sungai Layang ni ada dua. Tapi aku naik rakit biru yang nombor 2. Dulu aku dah naik rakit biru nombor 1. Rakit biru nombor 1 tu dah dekat sana. Tu rakit biru 1. Ni rakit biru nombor 2. Aku akan buat review lah pasal rakit untuk rakit biru ni lah. Kau tengok pasal rakit biru memang luas, geng. Dia aku tunjuk korang dekat ni tadi, yang aku tadi tu kawasan depan. Okey, ni bahagian kawasan belakang lagi, ya. Tengok luas tak luas ni, geng. Ini boleh muat, rasa aku 15 orang boleh naik rakit ni. 20 pun anggaran lah. Sebab rakit ni memang luas. Tandah, sana tandah. Dan dibagikan kepada 2 bilik lah. Tengok ini meja. Ini bilik lah. Kau tengok bilik dia. Bilik dia memang luas. Untuk ruang solat tu selesa lah dengan tempat rehat. Ya. Memang luas. Ya. Okey. Ni bilik satu lagi ni. Ni bilik satu lagi apa ni? Dapur ah? Bukan Kak, bilik. Bilik juga? Okey, ni bilik satu ni pun bilik juga. Tengok. Siap menyediakan lagi bantal. Saiz yang sama. Saiz yang sama lagi. Okey. Okey, aku nak tunjuk pula kawasan dapur. Kau tengok kakak dapur ni memang lengkap lah. Semua ada. Daripada pinggan, cawan, periuk, ya, nak masak nasi ke, nak menggoreng ke, siap ada penapis lagi dia bagi. Ya. Sinki tempat masak, siap ada tingkap lagi untuk ambil udara angin. Sinki ada air dan tempat memasak lah. Ya, ada dapur kes dan juga beberapa perkakas ataupun recah lah. Kicap ada, garam ada, ya, gula ada. Maknanya senang, dia bagi kemudahan. Jadi minta kita jaga sebaik mungkin lah, ya, seperti yang disediakan, geng. Okey, sini adalah tempat parking boat, ya. Alright, baik. Ini aku nak beritahu korang sesuatu yang paling baik sekali untuk para pemancing lah. Okey, untuk pengetahuan korang,
Sini air yang datang ni semuanya datang daripada darat ya. Yang pipe kau nampak ni memang terus daripada darat yang bekalkan terus kepada tangki ni lah. Jadi korang tak ada susah lah untuk menggunakan air yang ada ni, boleh mandi lagi. Alright. Okey, baik geng. Itu adalah sedikit yang aku dah review kawasan Rakit Biru 2 ni. Alright. Sekarang dah jam 6.30. Kita orang nak set up apa-apa batu dah. Okey, kita akan mula memancing geng. Alright. Okey geng, aku nak try jig dulu lah. Tengok jig. Pakai jig 10 gram. Okey, tengok dulu lah. Jig bawah ni. Dan petang ni air tak berapa laju sangat lah. Tengah pasang. Tengah surut. Tak kumpau geng. Ikan apa ni geng? Main jig. Nah, abang duduk kat belakang punya. Nah, bro, naik umpan. Nah, bro, umpan. Okay. Kau dah pasang apa nanti yang second? Masuk dalam tempat ni. Tak ya? Tempat kita punya tu. Tapi masalah kena perut dah, bro. Ha? Kena perut. Saya tiba dia kena perut. Kau kata ada dekat mana? Uncang depan. Naik ya. Nampaknya kita try polo dulu lah. Saiz saya 12. Saya 7. Tengok sebab nampak macam ada ikan tambai tadi. Cuba dulu lah. Tahu pak ikan tamban. Nampak lompat lah. Tak ada jig tak nak pula. Ikan tamban kan? Ikan tamban. Nak apa? Nak umpan? Tu yang kita ni dulu pakai umpan tamban dulu. Apa-apa dah kena scan. Kesekian apa? Ada kosong dah. Apa dah kena scan. Lauk geng, lauk. Buat berbuka. Aduh, ada talang. Talang kena juga. Sibuklah talang. Aduh, talang ni. Punca lah talang. Tajam talang ni.
Apa Ron? Gelama geng. Okay, kita dah strike gelama babe. Ikan pertama untuk sampai waktu malam ni. Ni ikan pertama kita dapat, ikan gelama. Mantap lah bro. Habis tukar sikit. Ikan gelama. Mak iloi-iloi. Baik. Okay geng. Ni aku nak tunjukkan suasana pada waktu malam ya, dekat rumah rakit ni. Alright, kau tengok tu lampu-lampu ni semua dipasang ya. Nak beritahu kau orang, lampu ni menggunakan bateri. Yang belah belakang tu guna solar lah ya. Tapi dia punya switch lampu ni, kalau kau orang nak cari, dia berada di dalam bilik lah. Dia punya bateri pun memang besar lah, boleh tahan menampung untuk satu rakit di sekitar bawah bumbung ni. Okey, seterusnya ni bahagian belakang ya. Nampak cerah lampu ni. Yang ni aku rasa dia menggunakan solar ya. Nampak cerah. Cuma kita tak tahulah ketahanan dia berapa lama yang menggunakan solar ni. Kita tengoklah sampai mana dia punya tahap ketahanan solar yang berada lampu dekat luar ni geng. Okey, apa-apa aku nak teruskan misi memancing lagi. Alright. Pari ya. Berapa ke batu ini? Cara nekan-nekan itu. Tak ada bro. Tak ada. Habis umpan. Kau rasa ketam bro? Ketam rasa. Habis umpan. Okey, geng. Kita nak buat air lagi. Minum. Pukul 9.30 ni. Berkena dengan teh sosro celup. Alright. Apa dia? Masih lagi bangsa cuba untuk masuk melepaskan rematan. Gino Erasik.
Oh, sana ada orang. Asalnya. Pantas dan juga recovery yang baik. Ha? Ada? Lama. Lama. Ada duri di sini. Tu ada selama ada duri berlari dengan diri. Lama geng. Peluang bagi pasukan Melaka. Masih lagi veteran. Okeylah. Yalah, saya siap. Ke depan. Pakai isi tambai. Veteran terus. Sayang. Tidak target cubaan tersebut. Dan kali ini Jenny tidak datang. Persalahkan Irfan. Kucing yang kita tunggu merakit dekat mana entah. Ada gula. Tak manis apa tu? Boleh ada rasa sikit-sikit lah. Tapi tak manis lah. Itu air tawar. Simpan ada lagi tak? Minyak. Oh dia dah Oh, dia dah mari dah. 12 suku geng baru timbul duri. Setelah pertukaran air, akhirnya dia kembali ya, bro. Mari. Baru letak, bro. Oh, ya besar ni. Besar ni. Ni besar. Tu. Oi, Ui, besar. apa ni? Ui, ni apa ni? Apa? Apa dia panggil ni? Ini macam ibu gelama. Ibu gelama papai. Ibu gelama. Oh. Ada ni terkehek. Ada makan apa dia? Kita makan lagi dalam ni. Makan apa Tu lidah dia tu kot. Lidah dia? Tu lidah. Oh. Mantap. Lepas sisik besar. Aduh. Baik geng. Pukul 2. Masih lagi meneruskan pemancing lagi masih meneruskan. Tapi hasil kurang berangsangkan lah geng. Dapat ikan gelamu. Tapi ikan duri ada kena strike ikan duri tu. Tapi tuan lepaskan balik lah ikan duri tu. Okay, apa-apa kita teruskan lagi lah. Kalau tak mampu kita tidur lah. Sambung pagi esok lah. Alright. Oh, baik kan. Perut apa? Bukan. Ni. Ni orang. Tempat pipi. Bukan. Kakak tak lepas kan. Tempat pipi Warun. Tempat pipi. Pipi ke? Ya, tempat pipi. Ni baru punya ni tali ni. Dia Ya, betul. Apa ni? Saya tolak ni. Oh, geng. Apa pun cuba korang tap skrin tu, geng. Oh, mantap. Oh, tanda apa tu? Macam duri. Oh, duri. Belukang. Belukang ke? Besar belukang. Besar belukang tu ya. Oh, tarik dia boleh tahan ya, tarik dia. Belukang kan. Pagi-pagi belukang makan.
Abang. Itu boleh ni. Hmm. Oh, hidup tu agresif betul tu Ya. Besar sangat. Ambil kau. Oh, yo, alam. Alam pun tak. Motor tu ni. Saya tu. Tu lah. Cabut. Tu tarik mesti lah kuat. Pelayar. Ada pelayar ke apa nak pegang? Dia tak ada tajam. Talam ke? Oh, talam. Bukan ni, kacang. Macam ni menggigil tu ni. Oh, kacang bukan talam. Oh. Tak pasal ingat tu. Nak tak apa tarik lagi tarik ni juga hati. Oh, talam dia pakai ah. Dia dah pakai tu. Ya. Ya, pula makan pula. Tak apa. Ya. Ada bayarnya. Dia baru dapat ikan duri tadi baru dapat. Sana. Dia ada pacikan kacang sikit lah Ha. Tu. Okey juga. Boyko tarik-tarik je ni besar je ni. Buat goreng. Ya, buat pasir. Cari lauk geng. Kepolo cari lauk. Pagi geng. Sekarang masih lagi meneruskan pencarian. Ya, terus memburu manis-manis. Keadaan pagi ni arus agak slow. Banyak anak ikan main. Aku main polo je lah sementara tu. Tapi itulah, tunggu sikit lagi kalau ada arus dah mula gerak lagi, barulah nak try bottom semula. Alright, apa hal? Ngopi dulu. Ngeteh. Ngopi dan ngeteh. Oh, panas. Aduh. Apa dah? Ha? Apa target kita apa ni? Target memang setiap pari lah. Pari lah, tu je lah target kita. Walaupun tak kena, Tak pun balik. tapi kita cuba. Bawa balik pari dah pun tak apa. Okay kan? Alright. Okay. Kita sekarang buat susunan hasil tangkapan ya. Sebelum kita gerak balik lah geng. Sekarang dah pukul 10. Tapi alhamdulillah lah, hasil tu tetap ada lah. Walaupun kita target nak strike mega-mega tu,
tidak kesampaian, tapi hasil tetap ada lah kat rakit biru ni. Okey, tunggu kita orang susun dulu, nanti kita akan review hasil final. Alright. Kita orang dah nak bergerak balik. Jadi inilah hasil tangkapan kita orang daripada semalam sampai hari ni. Alhamdulillah lah, hasil tidak mengecewakan sebenarnya. Walaupun kita ada target goreng tapi tetap diberikan hasil jugalah. Antara ikan-ikan yang padu lah. Ni ikan apa? Ikan red tenggiri. Ikan tenggiri, baby tenggiri ni. Dan satu lagi lah. Ini bonus ada bagi. Kabar pipi okey. Alright. Itulah hasil kita punya tukar. Tukar babe. Okey. Itulah hasil review kita orang di rakit biru nombor 2.